Alamak, saya letak nama saya bukan nama anak. Boleh ke? Okey, ini adalah berkaitan dengan daftar akaun di UP_TVET. Memandangkan dah ramai juga dah dapat manual pengguna untuk anda memohon program-program dekat UP_TVET. So, untuk maklumat anda, sekiranya anda nak daftar akaun dekat UP_TVET, yang mendaftar nama akaun ataupun daftar akaun tersebut adalah orang yang nak mohon program. Orang yang nak sambung belajar. So pada soalan ini, basically dia dah daftarkan akaun untuk diri dia sendiri, tetapi dia sebenarnya nak daftar untuk anak. So untuk maklumat anda, pastikan anak anda yang daftar akaun, bukan anda sebagai parent. Sebab ketika anak anda daftar akaun, akan ada isi maklumat butiran ibu bapa. Dekat situ barulah tuan ataupun puan sebagai mak dan ayah yang isi dekat bahagian tu, ataupun anak tolong isikan. So selepas itu, pastikan anda masukkan email yang aktif. Sebab selalunya anak-anak kita ni letak email yang boleh katakan yang dia pun dah tak ingat ada password email tu. So pastikan masukkan email yang aktif. Dan nombor telefon, pastikan letak nombor telefon anak. Maksudnya yang nak mohon tu yang letak nombor telefon, bukan letak nombor telefon mak ayah. Pastikan itu perkara yang perlu anda tahu, dan pentingnya untuk anda dapatkan manual pengguna memohon program-program UP_TVET. Itu perkara yang anda kena tahu.